kan. Kita nak guna kadang-kadang kita tahu nak guna rugi, tak guna apa function ni, kita dah belajar sirah tapi macam mana ni kita nak guna. Kadang-kadang kalau guru lah, guru especially terutama guru tadika. Sebab tu saya asalnya saya fokus training ni kepada guru tadika. Sebab di tadika kebanyakan dia tiada satu modul khas sirah, di mana supplier modul sirah. Modul sirah. Cikgu dia mengajar sirah, dia main petik, dia main ambil handphone Google, dia main dengar je, cakap je. Buka video, main pantai je, on je. Tapi di mana teknik dia, di mana substance-nya sirah tu. Okay. Jadi dalam sirah ni dah ada dua lah. Satu substance, content tersebut, cerita tu lah. Mesti kena cerita yang solid dengan hujah dan dalil. Jangan cerita-cerita. Okay, kita elakkan cerita palsu, kita elakkan cerita Israiliyat. Kalau yang lemah pun kita mungkin pilih lah mana yang lemah yang boleh diguna. Yang kedua adalah teknik mengajar tersebut.